Nak naik pagi. Ni paling latest hari ni daripada Mekah Mukarramah. Sebelum ni saya pernah cerita nak naik pagi kita kena naik ram ni kan. Ram dekat depan hotel Safwah. Ram ni kan seperti mana yang kita tahu lah, ram ni depan pada hotel, bangunan hotel Safwah. Tapi sebenarnya hari ni dah tukar dah kawasan, dia tukar dah kaunter, dia sistem dia tukar dah. Dia kaunter dekat betul-betul depan hotel Safwah Orchid. Dia ada kaunter sebelah kaunter nuzul. Booking online juga, kena pergi kat situ, dia akan bagi gelang. Lepas tu harga pun dulu 100, sekarang tawar saja 150. Tawar saya jadi 300. Cuma ni petang ni saya duduk kat sini, saya tengok dia kena ikut time. Nak booking dia kena ikut time dan kena booking awal sebab bulan Ramadan sangat jam, sangat sesak. Okay, ni kan bangunan hotel Safwah kan. Ni masjid. Ni hotel Safwah. Dia dekat mana? Dia dekat sini. Nampak tu Nusuk Care tu? Ada sebelah dekat Nusuk Care, tanah nombor 2. Dekat tanah nombor 2. Jadi kena booking awal. Ni saya nak booking. Saya hari ni nak pergi tawaf sunat. Tak dapat tawaf sunat. Jadi tak boleh lah naik golf car tu. Kalau nak juga, tak mau jalan nak juga, dia boleh pakai yang tukang tolak tu, kursi wheelchair. Tapi kursi wheelchair yang under masjid punya, harga sama juga 150. Yang tu insya-Allah boleh. Jadi ni info terbaru daripada Mekah. Harap bantu untuk siapa yang nak main Ramadan terutamanya. Moga-moga bantu. Selamat beribadah. Selamat mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Okay, nampak tu Nusuk Care. Ni kita masuk dekat situ. Dekat situ pintu masuk dia. Das.